Tips simpan emas untuk penyimpan emas baru. Yang pertama adalah konsisten menabung walaupun RM100 sebulan. Tak perlu mula terus dengan bajet yang besar. Walaupun kecil, tapi konsisten itu lebih baik dan berkesan. Alihkan paling kurang 10% daripada pendapatan tuan-puan ke dalam bentuk emas. Yang kedua adalah subscribe Gap Auto Debit. Nak pastikan konsisten menabung emas adalah dengan cara set auto debit. Setiap bulan tak perlu lagi fikir nak menabung ataupun tidak. Atau menabung barulah kita akan makin bertambah kaya. Yang ketiga adalah keluarkan emas fizikal bila cukup gram. Dah cukup 5 gram, tuan-puan dah boleh fizikalkan 1 dinar ataupun gold bar 5 gram. Pegang emas di tangan, auranya lain, asyik ketagih, nak simpan dan nak simpan lagi. Yang keempat, wajib baca 2 buah buku ini, buku Wang Emas dan buku Misi Bebas Hutang oleh Tuan Muhammad Zulkifli Syafiee. Ini rahsia kenapa ramai berjaya simpan emas dan capai kebebasan kewangan. Yang kelima, sertai webinar eksklusif Membina Sejuta Pertama. Belajar terus dari mentor berpengalaman, bukan sekadar simpan emas tapi bina kekayaan dengan strategi yang terbukti. Saya sedia bimbing tuan-puan untuk mulakan simpanan emas bersama Public Gold. Bagi tuan-puan yang nak mulakan simpanan emas, tuan-puan boleh sahaja terus rujuk di video saya dan saya akan bantu tuan-puan sebaiknya.